Hey guys, if korang adalah seseorang yang sangat suka selfie ataupun korang adalah content creator dan korang selesa untuk gunakan kamera belakang tapi korang susah untuk tengok korang punya reflection diri korang bila korang guna kamera belakang, ini solution dia. Solution dia mirror selfie stick ataupun magnetic mirror selfie. Okay, dia bagi macam ni dalam bekas. Okay, so dekat dalam ni dia ada kain untuk lap cermin dan dia ada cermin untuk clip on. Okay, so untuk cermin ni korang boleh tengok reflection diri korang bila korang buat konten atau korang selfie, tapi guna kamera belakang sebab kamera belakang kan memang lagi cantik daripada kamera depan kan bila kita shoot video. On je dia. Okay, ni on je dia. Bismillah. Jadi betul-betul kat tengah, tak terkeluar daripada landasan, korang betul-betul dekat tengah. Korang nak buat video untuk korang nak buat konten review ke atau storytelling ke ataupun apa-apa selfie pun boleh. Okay, jadi boleh dapatkan sekarang guys, harga dia RM10 je. RM10. Korang boleh clip on dekat sini so korang boleh nampak diri korang, reflect korang kat sini. Sebab bila kita tak ada mirror ni, dia akan terkeluar daripada landasan, out frame. Tapi bila ada mirror ni, kita boleh nampak diri kita walaupun kita guna kamera belakang. Okay, so boleh grab sekarang, harga bawah RM10. Okay, bye.